Bro, Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau goyang. Bro Sempoy Channel, tempat hantu bertandang. Aku Go. Assalamualaikum Apa yang dan begitu? selamat Hyper sikit. Assalamualaikum dan selamat kembali kepada Bro Sempoy Channel, tempat penuh misteri, creepy tapi Steady. welcome back. Welcome back guys. After berapa bulan? 3 bulan. 2 bulan lebih lah. 2 bulan setengah kita break guys. Sebelum tu selamat raya. Sama ya. Selamat raya Mazul Eter. Okey. Agak lama Syah kita rest Lama. Sebab Tapi- kita beribadah, insya-Allah. Alhamdulillah Lepas tu beribadah. bersalaman-salaman. betul. Lepas tu ada kita punya Kita masing-masing punya lah. own thing lah kira. Yes, Need to yes, settle yes, down. yes, yes, yes. And finally we are back. Yes, We betul. are We are back guys, we are back. So pada siapa yang keep tanya Aziz mesti bunuh diri punya aku cakap. Kau kasi habis dulu. apa dah? Kau kasi habis dulu apa kau nak cakap? Aku lupa. Tak. Sekarang nak tanya korang ni episod keberapa? Ini yang steady selalu ingat kau. Aku rasa 11 kot. 11 eh? Kan eh? Betul. Sebab- Okey, Ini okey, dia. kita bantu. Betul Standard. Wah ingat ni. Standard 11 lah. Kau tadi nak cakap apa? Tak ingat? Yang tak ingat terusan. Okey Zik, kita kat mana and apa fun fact? Okay, Yes. sekarang kita dekat Seletar Aerospace Park. Okey. Okay, kenapa kita kat sini? Tak, kenapa kita kat sini? Kenapa kita kat sini? Kita Kita kira kat dah lama kita dah sini. kacip Betul. Dah kacip Dah kecil, dah banyak benda lupa. Actually this place kira the last choice of today lah. Betul, Last betul, choice betul. Sebab betul. kita actually nak pergi dekat A few places lah a few actually. places lah, but it's not a good choice dengan Ah. cuaca bulan ni hari ni Betul. basah. Basah. Betul, basah. And yeah, fun fact tempat ni, kita kat Seletar Aerospace. It was built from 1920s to 1930s. Dah check. Of course bro, of course. Dia dah check. Dia check, dia Tempat tahu ni pun lah. ada bertumpuran darah juga kat sini. Oh, serius ah? Serius. Dengan lingering of apa orang panggil ghost bukan ghost. Silhouette, No, bukan silhouette pun. sighting. Sightings lah. Sightings Sightings lah. lah. Okay, tapi apa? Di Sighting. PVC tempat apa? Ami. Tempat Ami. RSF. Apa tu? RSF. Ami Nusai lah. Ami Nusai. Tak tahu lah saya nak sebut. Tapi bukan Jepun-Jepun punya tempat. Bukan lah. Diorang buah dekat sini juga. Oh. Yeah, so Okay. it was built during that point of time juga. Okay. Alright. Okay. Okay, Yeah, can. it's a So- full research lah. Shall we? Nanti Okay, dulu. So, belum. Nanti dulu. Belum. Okay. Kali ni episod kita guys. Kali ni a bit Special. kerana kita Special. come back after ni kita a bit special untuk korang. Special Korang sikit akan terperanjat lah. Actually kau it's kata a- banyak. Betul. Different sikit tapi Married. it's their first time kita Ah. buat benda ni. It's our first time nak buat benda ni tapi kita harap korang terhibur Kita lah. kasih hint ya. Kita kasih hint lah. Kita kasih. Ah, Kita kita kasih. kasih buat hint. hint dia kita magic. Yes, Hint betul. dia kita magic. Kita magic nanti. Okay, Kita dah tak ada kat nanti sini. dah, lah. Okay, kita Tunggu kasih lah, doang. saksikan lah. Saksikan, Kita baca doa lu. Eh, Okay? kita. sebelum baca doa, jangan lupa Like. share, subscribe YouTube. dan hit bell Notification. notification. Yeah. Semua. Right, Okay. shall we? Let's go. Alright, okay, golek. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hai, selamat kembali Magic. Tada. Terkejut tak? Terkejut tak? Sekarang nama saya Cupi. Nama saya Boboy. Nama saya Cupa. Cupa. Dia bukan cupa, dia celupa. Nama saya Rina. Okey, hari ini kita ada tetamu istimewa. Istimewa tak istimewa sangat lah Kan? Macam mana tu? Tapi okey lah, istimewa jugalah Jangan tengok muka aku macam tu. Okey, kita memperkenalkan diri dia dulu. Nama dia adalah Rina.
Perkenalkan lah diri kau. Nama saya Rina. Lagi umur, Umur 44 tahun. apa pekerjaan anda? Tak kerja, saya suri rumah. Dulu buat apa? Dulu Sepenuh Dulu masa. nanti kerja, nanti baru cakap lah. Okey lah. Okay, anak dah berapa? 4. Takkan aku nak tanya je. Alah bunda kau ni. Kau cakap je lah. Kau Macam kaku tak? Kaku kan? tak. Kau tak macam tak tahu introduce diri kau je. Nervous. Kan? First Kan? je. Okey lah. Nak order. Tak nak lah. Nak order. Nak start balik ke ni sekarang? Kau macam tak prepare je. Tak. Awal-awal Tiba-tiba semua jadi macam bodoh pula kat sini. Jadi bodoh Bukan bodoh. Okeylah, tak apa. Untuk hari ni kita akan ada special sikit. Kita tak ada cerita seram. Kau ada cerita seram ke? Adalah. Ada. Actually, kalau korang nak tahu, dia pernah hantar surat. Bukan hantar surat. Tu dah prison betul Macam tu lah. Dia pernah email kita kisah hidup dia dalam prison. Kat Umum Prison. Kalau korang ingat lah waktu tu. Time Boboy, Cupi dengan Azrik berbual. Pengalaman dia dekat prison. Time dia duduk kat satu PC ke PTC? PC macam tu. Isi tu punishment cell lah. Punishment cell PC tu dia ada seseorang kat sebelah bilik dia. Hari-hari yang dia dah masuk tu, dia kira dah masuk tu, dah tutup pintu semua, ada orang panggil. So suara dekat kan, so I assume dia sebelah sel lah. Jadi dia panggil, dia ajak berbual lah. So selama 7 hari tu Rina berbual lah dengan dia. Kau berbual dengan dia? Berbual, hari-hari kita berbual. Lepas tu dia request lah, Dia orang tu, apa? Orang Thailand. Kau berbual dengan dia orang Melayu? Berbual orang putih lah. Dia orang Thailand. Dia masuk pasal drug lah. Jadi dia cakap dia kena sentence gantung. Jadi so kita berbual lah, memang kat dalam kawan sebab perempuan memang selalu macam tu lah. Macam kita tahu mem tak ada kan, kita akan pergi kat sel sebelah. Jadi nak berbual lah layan dia pasal dia minta nak nyanyi lagu Hero. Jadi kesian kan. Sedap ke suara kau? Okey lah, untuk kat dalam okey lah. Kau nyanyi sikit. Tak payahlah Sebab benda. sepanjang aku kenal kau, aku tak pernah dengar kau nyanyi. Tak payahlah benda tu semua. Tapi kalau kau macam order barang baru aku dengar lah nyanyi. Tu sedap lah. Macam Zian Azin. Apa tu? Jadi berbual layan dia selama 7 hari tu. 7 hari. Kita buat macam biasa lah. Macam so Pagi, petang, siang, malam dia ada? bila kita tahu, kita akan tahu tau. Orang kat dalam dia akan tahu tau bila Pak Men dah keluar, kita tak ada kat landing tu kan. Kita akan tahu. Jadi bila kita tahu Mem dah tak ada kat situ, kita akan berbual lah. Pasal kat PC tu dia seorang-seorang. Kira dalam sel tu only you both? Ya. No, only I seorang. Dia seorang-seorang lah. Dia seorang-seorang. seorang-seorang lah. Pasal perempuan punya, dia dengan banduan yang life sentence ke gantung ke, diorang satu landing. Jadi so 7 hari tu Rina berbual dengan dia sampai hari yang nak off PC lah. Dah nak balik kan, lepas makan, dah lepas duduk master tu semua. So dia tak bersuara, dia tak panggil. Hari tu dia tak panggil. Yang Jadi the last ingat, day yang kau nak tu dia tak panggil dia lah. tak panggil. Jadi dia ingat dia dah ngantuk lah, dah makan kan. Ngantuk. So buat bodoh lah, tidur lah. Jadi bila after duduk master tu, Mem panggil lah. So that means I dah nak kena off PC lah. Dia suruh kemas barang-barang tu. Saya dah kemas semua, tak sempat nak cakap dengan dia bye-bye ke apa. Pasal Mem tu dia diri je kat depan pintu tu. Pintu kau? Yes. Jadi bila dah keluar tu, kan nanti dah keluar, Mem nak lock pintu tu balik kan. So I look around lah, mana yang ada sel doket, ada orang. Tapi satu landing tu tak ada. Tak ada sel doket. Jadi bermakna dalam landing tu Kau seorang bilik je? lain seorang. So kau seorang je lah? Ya. But luckily you ask only at the end tu. At the end, maksudnya? Like nak keluar tu, Kira kan kat luar tu kau tanya Mem tu lah. Yang pasal I dah nampak tak ada orang. Semua So bilik kau yang tanya mana yang sebelah tu? No, I tanya berapa ramai ke yang kena PC, I tanya. So dia cakap tak adalah, hari yang kau naik atas PC tu banyak dah off PC. So I seorang 7 hari tu I seorang kat situ. Wow. Okay. So it's like that lah. And after that yang demam lah. Terus
Tu demam lah. Tu demam. Dah, Si dah, Bayu dah tak sedap dah tanya. dia. Tak, dia dah sedap nyanyi lagu Hero. Lepas tu dia demam. Semangat aku nyanyi Kau dah tak hari-hari. hero lah Syah. Semangat aku nyanyi hari-hari untuk dia. Aku mencarut pula. Tit, tit, tit. Kau jangan jeling je macam anak dia. Okey, lepas tu kita ada ternampak lah kau dengan satu kau pernah cerita pasal kisah hidup kau bila nampak jumpa arwah mak kau kat Oh, dalam ya, tu. ya. Kau cerita sikit dah. Sikit je, tak nak banyak. Pasal Rina actually dibesarkan dari family lain tau. Jadi I got to know yang I bukan family kira anak diorang betul. Bila part time nak buat IC tu. Kan nak cari parents sendiri kan. So dari situ Rina baru tahu yang Rina bukan anak diorang betul lah. Since bila kau dikirakan dipindahkan ke Dari baby. baby. Jadi dari baby diorang dah ambil Rina jagalah. So Pindah. bila dapat umur 12 tahun tu baru Rina tahu yang Rina bukan anak betul. Tapi that point of time macam muda, time muda tu macam masalah-masalah ni semua tak kuasa nak bina. So Rina tak kisah sangat lah. Okay. Pasal Rina dalam family tu Rina rapat dengan nenek tau. Jadi sampai ke hari nenek dah meninggal. Tapi nenek tu kira bila kau tahu yang kau tu bukan anak betul dorang, tapi kau still jumpa nenek kau. Nenek ni daripada betul. family angkat ni. Bukan nenek betul lah daripada bukan. family. Okay. Nenek dia family angkat ni. So bila dah tahu gitu jadi things happen lepas arwah nenek meninggal lah. Okay. Lepas arwah nenek meninggal. Actually I don't need to keluar pun dari rumah tu. I don't know why macam like I say lah macam keputusan bodoh kan. So nak keluar, I lari rumah for no reason. Padahal diorang layan Rina baik. Oh. Dalam family tu kau anak seorang ataupun ada Ada adik dua anak? abang. Dua abang. Ya. So they treat me good lah. Tak ada reason I nak buat apa yang I buat tu sebenarnya. So dari bila lari tu hidup macam tu ambing lah kat luar. Kenapa kan. kau fikir nak terlari rumah pula sedangkan dorang tu macam baik dengan kau? Is it Pasal- influence daripada No. kawan-kawan? Just One thing sendiri. about me, Rina tak pernah influence by kawan tau. Okay. Semua I decide sendiri. Jahat Ah, sendiri no? lah. Sendiri, ya. Jadi hidup dengan nenek kan terkongkong. Jadi bila Pak Wanik tak ada, stres lah kan. Stres. So I lari lah. I pun tak tahu kenapa I lari sebenarnya. Okay. Jadi bila Pak dah lari tu baru slowly I belajar buat benda-benda merepek ni lah. Ya. So bila yang kat dalam tu macam mana jumpa arwah Arwah mak. mak? Arwah mak tu after I Okay, masuk our mak dalam. is the real mother lah. Yeah, my real mother. I think my last ke my second last yang my second last masuk dalam lah. So I nampak dia kat dalam. I nampak dia kat dalam as doctor mesti I worried lah kan. So I Last tanya yang kau duduk dalam. Yang mana? yang last kan. Yang mana? So I worried lah. I worried. I tanyalah pasal dia. Jadi diorang ceritakan dia pakai 2 strap lah. Dia pun tengah tunggu gantung. So I request nak duduk dengan dia. Dapat. Macam mana kau request tu? Jumpa mem lah. I cakap Lepas tu kau cakap lah dengan dia yang dia tu mak kandung kau. Ya. Dan aku nak tahu macam mana kau tahu dia tu mak kandung kau. Tapi selama ni yang kau duduk dengan yang tak yang time nak buat IC tu Oh tu dah tahulah kan siapa-siapa. diorang nak kena cari my real parents untuk Oh, yang datang to untuk do the signkan IC. apa. Jadi itu dia dah jumpa. Jadi I recognize her lah. So jadi bila dapat duduk sama-sama and kita image pertama yang dapat duduk sama. Selalunya diorang takkan satukan mak dengan tak boleh, diorang takkan kasih. Jadi like macam I cakap lah, mungkin Allah tu tahu kan I dah tak boleh jumpa dia lagi. Kau janganlah lama. Okay. Mak ni tak boleh. Tapi Pak ni memang kalau boleh. Pak ni aku ni memanglah keras. Tapi Nanti- jiwa aku. Kau berbual lah kita tengok mana. Okay. Dah lah aku buat seorang je lagi ni. Kau berbual. Tapi kau macam tak biasa Saya je seorang. Saya kan Lepas tu, tak lah, lepas tu okay okay, dah. I just fikir macam ya Allah Jangan knows nangis, better kan. Dia tahu semua kan. Jadi I betul-betul make use of masa tu lah. Tu bersama dengan dia lah.
Pakai tudung nak. Ya, so dalam hidup dapat jumpa, dapat jaga dia kat situ je. Very short period. Berapa lama tu? Few months lah. Kan kat luar before this you never scared to spend time. Tak lah, pasal shocking, pasal dia dijaga oleh ibu dengan bapa angkat dia kan. Betul. Ya, so jumpa dia hari yang nak buat IC tu je. That's the Tu only sekejap time. je lah. Oh wow. Ya, Tapi berbual tak waktu tu? tak. Tak berbual. Tak, Sebab dia berbual lah macam I masa tu budak lagi kan. Jadi I waktu tu yang dia datang tu is together with kau punya bapa kandung. They still ya. together Yes, lah. yes. That is where I meet my brother. I tahu I ada abang. Jadi itulah, jadi masa duduk dengan dia tu kita macam banyak spend time together lah. Aku shocked the first time you see her and then get to spend time on that environment. Mula-mula bila kau nampak dia kat dalam sel tu macam mana tisu sampai. Asyik. Aku nangis pun tak pernah ada tisu sampai. Aku dah tua. Kau seorang je tua. Ini dah personal guys. Terperanjat. Itu terperanjat lah. Kita berbual memang macam Memang ini. terperanjat. Memang terperanjat. Terperanjat, lah. yes. Kau macam nampak dia macam macam tu. Taklah macam mama. Macam sebab lah. Mama. Habis dia macam Dia macam terkejut dia. My arwah mother muka dia garang tau. So dia nampak sekarang banyak-banyak kau ikut aku datang sini pula dia cakap gitu. okay. So I Mama macam mama. Ini dah tak sedih lagi. Dia dah tak sedih lagi dah ni. orang suka okay. Jadi yalah sedih lah nampak kan. Dia dah tua. Umur berapa dia waktu tu? 60 plus jugalah. Bikin I sedih pasal I nampak baju dia tu. Oh. Tu bikin Lagi Sedih sebab lah. Dan waktu tu bila arwah mama kau kat dalam tu, arwah bapa kau kat luar. kat luar dia dah kahwin lain. Oh dia dah kahwin. kahwin. Kira diorang Dah dah separate dah lah. separate lah. Okey faham. Gitulah cerita dia. So bila last kali bila dia dah nak Dia nak keluar, dia keluar dulu. Dia keluar dulu. Jadi sebelum dia keluar tu kita macam make promise lah. Nanti I cakap ada balik ambil I lah. Balik ambil Siapa I tanya? kat luar lah, kat luar prison lah. Siapa tanya siapa? Aku suruh mak aku ambil lah. Aku nak mencarut je. Asal? Tapi tak apalah aku cerita. Dia keluar dulu apa? Yelah dia keluar dulu lah. Jadi aku Tapi suruh dia dia baju ambil dia aku. baju apa? Pasal dia dah lama kat situ. Yelah Jadi dia, sekarang bapak dah sentence, bapak tiri aku dah sentence dia dah gantung. bapak tiri Jadi aku sekarang dah, orang yang dalam kereta tu cakap mak aku memang hisap tapi dia tak dia tak tahu dalam kereta tu ada barang. Jadi dia lepas. Jadi dia acquitted lah. Okey Gitu. faham. Lepas Jadi aku suruh dia ambil aku lah. Cakap balik ambil aku. sebab dia keluar dulu. Dia keluar dulu. Okey. Jadi macam gairah lah kan. Balik so tak ada orang ambil. Masuk sendiri, balik sendiri. Aku macam pernah dengar ayat Jadi tu. tiba-tiba ada peluang boleh request orang ambil balik kan. Aku request lah macam-macam. betul lah. Betul. Jadi bila hari balik tu tak ada orang. Dia tak ada. Aku tak nampak dia kat luar. Oh. Tapi abang aku ambil kat luar lah. Sudah balik. Abang aku bawa pergi rumah bapak aku. Then Nangis pula. Aduh. jadi bawa pergi rumah bapak aku cakap kau pergi check lah pasal bapak aku dengar yang mak aku dah meninggal. So aku pergilah police station aku check kan. Ya, isu dia dah meninggal. While you so- inside or When I kat dalam. Oh, maknanya dia ni meninggal. Dia dah keluar tu, Dia dia meninggal meninggal. dekat Tak luar, bila dia tak dah keluar. Ya, Oh, aku yang bukan tak kat keluar. tu tahu. Kan. Oh, jadi aku punya fikir tu tersalah lah waktu tu. Aku ingat dia meninggal time dia jalan dalam. Bukan. Dia dah keluar. Jadi kira all the promise tu yang kita anak-beranak buat tu macam tergantung gitulah. Sakit dah. tak ada closure? Arwah sakit Dia lah. tak, orang mama dia tak sakit. Dia very macam healthy lah. Dia dah tua-tua gitu pun dia masih exercise. Dia very fit lah. Exercise. Macam aku lah exercise bangun pagi. Macam tadi jogging. Exercise apa tu? Nanti balik Jogging. Bangun pagi jogging. bilang- Balik masakkan laki. Baju Lepas saiz masak apa? lauk laki. Double XL. Pernah tu. buatlah sikit. Double XL. Penonton pun nak dengar. Kau Itu macam saiz kita apa. je. Double XL. Double XL. Double XL lah. Double XL Okay. Nanti order je baju double XL. Pemandangan dia. Dia asyik dia order macam je.
Dari tadi asyik order. Dia Kau macam jangan tahu je baju bro Sempoi ni kalau hitam, merah, putih. Dia pun nak juga. Feeling nak jadi crew. Nak Okey jadi lah, crew. boleh lah. Tapi dia screw. I'm screwed. I'm screwed. Okay, okay, cerita sedih kita dah dengar. Yang nangis-nangis lah. Okey Tu lah, pun okey. sedih juga kat belakang tu. Mana? Dengar. Ha. Sedih Ya, Dia sedih. nyanyi untuk kau. Okay, lagi satu cerita. Pasal kisah hidup kau. Okay, Ya. sekarang kita nak dengar pasal kisah hidup dia. Kau lah cakap, cikgu cakap. Pasal kisah hidup aku. Ambil tak tahu nak cakap apa. Takkan aku je. Kenapa tak? Actually dalam my life dia tak ada macam banyak cerita sangat lah. Pasal Rina banyak habiskan masa kat dalam. Keluar masuk. Jadi tak banyak cerita kat luar. Tahu. Ya, cuma ada period time baru-baru lari rumah tu. Where I tak cukup tidur. I tak ada tempat tinggal. Makan pun kadang-kadang satu hari satu kali. Itu Normal. at which Itu lepas awal nenek meninggal. Kira on the way nak jadi naughty girl lah. why nautical? Tiga lah. Kira on the way nak belajar benda-benda ni semua Tiga lah. tu wild girl. Wild boar. Jadi jadi bila Pak lari rumah tu dalam bodohnya YP masa tu dalam tak cukup makan, tak ada tempat tidur, Rina boleh rasa macam happy. Oh, sorry. Macam happy tu. Kan? Pelik kan? Where Macam was freedom lah. Aku dunia aku punya je gitu. Sama lah actually. Kalau kau dapat freedom tu macam wah kau bebas tau. Mana-mana kau pergi kau semua okey. Ya. Tak ada orang halang kau pun. Like no worries lah. Macam dulu. Aku pun dulu selalu kena pukul dengan mak bapak aku. Pasal mak bapak aku cakap jangan balik malam-malam. Aku balik Tapi pagi. Oh, tapi Betul balik tak? juga Betul lah tak kan? orang kata? Betul, Kau jangan betul. cakap balik malam. Kita balik Betul. pagi lah. Betul tak? Tahu aku buat macam gitu. Buat. Janji balik. Janji balik. Betul. Boleh cuba kat laki tak? Ni. Laki? Itu tak boleh cakap Kau apa-apa. nak kau nak aku cakap? Dia nak balik pagi. Kau nak nombor 3? Nak nombor 3? Kau jangan buat benda-benda bodoh lagi lah. Kau tahu tak, aku ni nak buat benda... Ya? Sibuk tu orang nak cerita. Panggil. Kau ni sedar sikit. Aku kiri kanan tau. Orang Kenapa? pakai tudung. Macam aku rasa sejuk. Kita ahli syurga. Selalunya kalau korang tak ada, aku rasa panas gitu. Dia rasa sejuk je. Sebab tu kau berpeluh. Aku rasa tu. Kan? Ni sejuk peluk Tak, sejuk. dia macam reflect. Sejuk. Go sweat, Sejuk, guys. peluk Sejuk, sejuk. sejuk. Oh, sejuk. Bukan panas. Tapi aku macam miracle lah hari ni aku tak peluh. Pasal ahli Pasal kau duduk syurga. sebelah ahli Ahli syurga. syurga. Kau duduk sebelah ahli syurga. Syurga lah. Syurga lah sangat. Amin. Semoga. Semoga Kita angkat tangan lah. Semoga. Angkat. Syurga kan? Amin. Okey, lagi? Cerita lah. Lagi apa? Lagi apa? Itulah pasal lain rumah. Jadi I ada 2 kawan yang masa tu dia tolong lah. Diorang smuggle bawa balik masuk rumah diorang. Kasih air mandi. Lepas tu diorang nak kena curi pack makanan. Untuk kasih air makan kat bawah. Tidur kat bawah blok. You know? Jadi Yeah, lepas I do help out some of my friend last time. kan, Yang dari rumah. ya, I'm kira macam bersyukur lah ada kawan macam tu kan. Aku tiba-tiba tu macam terflashback. Terflashback kan? Ya. Tu Tapi diorang cerita aku- they help me a lot lah. Diorang masih I masih contact diorang sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Sampai sekarang lah. Masih kontak lah. Jadi lepas daripada bawah blok berpindah ke Changi. Oh, Changi. Changi. Kau duduk Changi mana? Changi Village. Changi Village. Hmm. Oh, kau suka dekat-dekat dengan Changi Village, Changi Prison gitu Jadi senang. Oh, dia senang. Dia tak banyak tambang. Oh, aku ni dulu kau Changi Village. Aku Sembawang Park. Sebab tu sekarang hidup aku tinggal Sembawang, Canberra, Yishun tu semua. Dia macam ada link lah. Gitu. Tapi kalau kau nak pergi sana balik, boleh. Rindu boleh kembali, jangan. Tak lah, tak nak. Jangan Jangan buat benda-benda Aku dah bodoh haramkan lagi. tempat tu. Alhamdulillah. Pandang, kalau nak order pandang je. gini pun tak nak. Ya, Tak nak lagi. dulu mengadap je. Dulu sampai beli-beli tiket nak pergi. Beli tiket. Nak pergi juga nak pergi. Orang tak nak hantar aku pergi, nak pergi juga, please lah gitu. Okay, then after that aku nak tanya kau. Bila kau dah tahu arwah mak kau tu dah meninggal, bila bapak tiri Bila ambil kau tu is abang kandung. Abang kandung. Abang kandung. Lepas tu siapa yang suruh kau check? Bapak kandung. Bapak kandung. Bapak kandung so check. So kau tahu address dia lah. Tahu? Tahu. So kau pergi sana. Abang kau aku call? bawa pergi sana.
Bawa engkau abang aku pergi. ambil aku, bawa aku pergi rumah bapak aku. Ni dari situ baru aku tahu address bapak aku. Oh, habis address arwah mak kau? Tahu, dan pasal dia tinggal dekat Bedok juga. Oh. Kan time dia meninggal tu tak ada orang like reach out to you ah. Dia sempat kahwin kat luar. Dia kahwin bila baru. keluar Siapa? Dia keluar dia kahwin. Siapa kahwin? Jadi lepas dia Arwah kahwin mak tu dia meninggal lah. Berapa lama dia kahwin waktu tu kau tahu? Tak pasti pula. Tak pasti. Tapi aku yang tak pasti pasal masa aku keluar 1 year plus after that, after dia keluar. Oh, that is actually So quite. bila kau pergi kat rumah arwah mama tu, macam mana kau dapat tahu yang dia dah No, aku keluar, abang aku bawa pergi rumah bapak aku. Jadi bapak aku ceritakan benda ni, so aku pergi the nearest police station. Oh, okey. Pergi check. Oh, bukan kau pergi rumah dia lah. Pergi rumah siapa? Mak Arwah. tak lah. Tak. Kalau dia dah arwah, aku pergi rumah dia buat apa? Mana tahu kau nak check apa? Waktu tu kau belum tahu apa dia arwah ke tidak apa. So aku ingat kau pergi rumah arwah tanya. So orang yang macam husband dia ke yang bilang kau tak. inform kau tu semua tak. Tak. Okay. Kira nampaknya childcare dah tak ada Anak kau dah kesunyian. Tak apalah. Aku macam dalam bahaya kalau dia kesunyian. Tak ada. Hidup Tak aku ada. macam terancam. Tak apa. Nanti laki aku boleh jadi childcare teacher. Okey, boleh. Terima kasih ya, bang. Tu childcare teacher kat belakang. Datang. Datang. Selanjutnya. Selanjutnya, jadi dah lepas Okey, tu. kau tadi ada macam berkarangan sikit lah sebelum datang kan. So, apa cerita lagi yang kau ada? Jadi lepas mak aku dah meninggal tu, kira aku macam terantuk sikit lah. Dia terantuk sikit, jadi Sikit je aku jumpa pula lelaki sekarang ni. Nombor? Segan lah. Tet. Segan lah nak cakap. Malulah. Malulah. So, yeah. So when your mum passed away, did you like get to macam spend time dengan your father ke? That's the problem lah. That's the problem. Macam that point of time, I tak ingat benda-benda ni semua. I tak. That time how old were you? Were you very Dalam young? Tu kau dah or- kenal aku ke belum? Belum. Belum. Apa ni, itu that time. Tu kira bukan last lah. Ada lagi, lepas tu lagi satu lah. Kan cakap second Dia last. cakap second last. Okay, last lah. Okay. Last aku nampak apa? Is he yang tak Ya. keluar? Dia nampak. Dia salah satu orang yang ada with me lah. Tapi aku baik. Apa? Baik. Baik, betul. Baiklah. Kalau Aku baik, masa baiklah. aku tengah duduk Jujur, kat dalam tu, jujur. dia tolong kemaskan. Dia tak pegang. Dululah. Kau yang dulu bukan yang sekarang. Dulu Dia bukan ahli syurga tau, dia receptionist. Syurga receptionist. Kan counter service ni senang. Down lagi. Receptionist tu up sikit. Counter. Kalau nak cakap counter pertanyaan pun boleh. Aku selalu kau duduk kat depan rumah tu. Ya, siapa? Ni peluk-peluk ke lah. Kak Ina. Ada orang cari ni. Jahat tau benda ni. Cik siapa? Cik Ina. Kak Ina. Ada orang cari ni. Sebelum kahwin dia macam gini tak? Sama apa? Macam apa yang buat kau boleh buat keputusan nak kahwin? Yang membuat macam gini? Dah buat conversation kat luar. Dah tak ada. Dah kira dia dah jadi host tau. Kita jalan. Kita panggil dia orang datang. Kita nak sambung. Forget tu, Golek. Actually Bonda is one of the person yang with me lah. Dia ada nampak sikit I punya up and down. Dia nampak lah. Bagus. Walaupun mulut dia macam siap kan kadang-kadang. Siap. Selalu. Tit. Tak adalah. Kita macam ni. Mulut kita memang macam ni. Macam tak ada insurans. Siapa yang kenal? Siapa yang kenal tahu, lah. tahu. Siapa yang tahu. Siapa yang nak ambil hati, dia punya pasal lah yang kenal, yang tahu lah. Betul. Ya, lepas tu cerita lah. Lepas tu Kau dah rasa So, kau ketawa-ketawa, aku dah lupa. Lepas tu kau tanya lagi. Kau dah rasa ketawa-ketawa, aku dah lupa, kau tanya lagi. Okay, so bila kakak decide tu macam berubah? Like stop all this. Bila yang lepas yang keluar ni, bila dah terantuk sikit tadi tu, terantuk sikit. Dia sikit je tau. Dia tak benjol, dia sikit je. Sikit. Dia macam Dia macam rasa dia, Dia punya macam- sepak sikit lah. sikit je. macam tadi dia sepak kepala aku tu, macam gitu betul. je. Sedih. Dari dah sedih isap lagi. Macam gitu. Kira
during masa ni banyak juga gagal lah. Dia tak macam semudah tu tau. Jadi adakah ini influence daripada kawan-kawan atau tak sendiri pernah, juga? tak Tak pernah Pasal macam saya cakap, I tak pernah influence by kawan ke apa, tak pernah. Semuanya sendiri. Bagus. Kan? Jadi senang. Jadi kalau kena tangkap, tak payah buat baik-baik statement. Betul. Kan? Betul lah. Actually betul. Kan? Semua sendiri. Semua sendiri. Dia cakap, siapa pergi ambil saya? Siapa yang hisap saya? Pasal Dengan sendiri siapa? kena apa? Seorang. Awak dengan siapa? Seorang. Okay, lepas tu dah terantuk tu. Dia tak belum sedar, tak explain. benjol. Aku ingatkan kau balik. Okey. Kan kau Dia dah terantuk tu. dah tua kan? I kahwin. Dah terantuk tu, kahwin lah. Kahwin. Yang ke berapa? Yang- Pada tadi aku tanya. Tak payah tanya soalan tu. Jawab je lah Itu jujur. personal sangat. Ni kan sempoi. Yang ke Ni bukan bro sempoi lagi. Yang Ni ke- sis sempoi. Betul. Ini si Bersama sempoi. kami Yang si ketiga. Sempoi. Buatlah. macam mana? Ni. Macam mana? Rock Ini. never die. Yang ketiga. Ah, Yang ketiga. yang ketiga. Ketiga Yang ketiga. Yang ketiga Yang ketiga guys. dia nak dengar sangat. Yang Yang ketiga. Tak apa. Dan suami yang ketiga. That is always the lucky charm. Suami dia nanti. Suami dia yang sekarang ni cakap dia ni janda tak sedar diri. Lantak lah nak cakap apa. Lepas tu Jadi bila dah kenal dia, kita dah ada anak semua kan. macam mana kau boleh kenal suami sekarang ni? Tak panjang cerita dia lah. Okey lah, tak apa. Panjang sangat, nanti nak makan 2 jam pula. Ibaratkan Cut it short macam lah, ni cut it jodoh short. lah, jodoh. Jodoh Dia- tapi bodoh. Kalau Tak. kalau betul. dia jodoh Kalau tapi kat di bodoh. short, dia boyfriend lama punya kawan. Oh, boyfriend lah. Sekarang dah ni lah. Dah ni, common. Kan? Dia tak benda-benda Kira tak dia sengaja ni macam, banyak. dia kira ibaratkan macam barang tangan atas tangan. Betul. Macam tu. Carry on installment. Betul. Tak, ini aku bayar cash tau. Tapi kau dapat semua bujang kan? Kan? Itu kira rezeki lah Allah bagi. Aku first bujang, second duda. 3 ni macam bodoh lah. Tak nak, aku tak nak 3. Aku tak nak macam kau. Biar sekali je. Ini semua rezeki. Rezeki, betul? Betul tak, Part ni rezeki. Part ni rezeki. Rezeki lah. Macam-macam. Kalau Allah dah bagi, kita betul. Tak nak Allah, tak nak. Tak macam gitu. Macam tak nak Allah, tak nak yang ini Allah, tak nak. Tapi tak gitu nak. kan. I ambil je. Come to me, Janji baby. dia hello. Come to me, come to me. Janji dia hello, I okay. Okay. I okay Allah, I take gitu. Okay. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Berapa lama dah kahwin dengan dia? More than 10 years lah. Alhamdulillah. Tapi kau kira dengan aku tak jauh beza lah. Kira aku gatal dulu lah. Baru kau lah. Tapi Pasal dia gatal kenapa, banyak. kenapa dia gatal dulu? Pasal perempuan yang cantik ni memang gatal. Tak. Kau faham tak? Tapi kau nak cakap aku cantik lah. Of Terima kasih course. Merci Salah lah. cakap ke? Tak ada. Salah cakap ke? Tak ada. Kat lah yang ini kat lah. Angkat lah, angkat lah. Dia tak nak terima ni. Dia cantik guys. Tak nak. Aku terima. Dia bukan gini. Dia bukan nak. Gini aku tak main lah. Gini aku ni. Sini. Betul lah, betul. Ya. Jadi dah kenal dengan husband ni. 10 tahun lah. Alhamdulillah. Ya, dia Dah berapa? Yang nombor 1 ada anak? Perkahwinan nombor 1 ada anak? ada 4. Ada 4. Maaf Rat. Dia nak kena faham. Tak apa Ustaz Dia sini. kahwin I kahwin 2 kali. First husband ada 4 anak. Betul. Itu dia nak dengar kan? Pak ni pandai Yang pula. second- Dia tadi suruh introduction dia. Nama saya Yang Rina. second, Lepas yang tu second dia ada tengok 4 aku. anak lagi. Second ada. Second ada. Ada. Second 4 anak lah. second pun 4. Yang second tak ada. Itulah aku terperanjat. Yang second tak ada. Minta maaf second tak ada anak. Second tak ada anak. Salah. Yang third ni 4 anak lah. Maafkan dia lah. Dia banyak Dia sangat sasu, kahwin. banyak sangat macam keliru gitu. Kalau aku tak nak. Tak nak. Kenapa? Banyak sangat. Ini pun kira ni tak ada. Tak, Kalau tadi kau rezeki ni tak ada. Kau ibaratkan macam bekas suami aku lah. Dia ke kahwin 4 kali. Ni tak ada tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Jangan. Tapi kalau tu Jangan. bukan jodoh, tu memang bodoh. Tak terus terang. Kita tak boleh lawan tak ada, tak boleh benda Tak boleh Tak ada power. Tak boleh. Dia yang menentukan. Apa yang datang kau terima je. Kau tak elok kau cakap tak nak. I don't want. Macam mana Nuan? I don't want. Kau tu dah tak gigi dah ke dalam. Dah macam baby. Iyal.
Lepas tu dah Lepas terhantuk. tu- Penat cerita dah terhantuk, dah terhantuk. Tahu tak apa? Dia dah melarut. Jadi itulah, jadi dah bila apa ni? Dalam dah kahwin dengan dia tu kira banyak kali jatuh jugalah. Jatuh apa? Kira gagal. Untuk nak berubah. Selama sebelum kahwin ni, kira Amik tak ada kids around tau. Jadi bila Pak dah kahwin dengan dia ni, ada 4. ada anak lah. Ada Cuma up and I down tak lah. ada lah nak insert depan budak-budak tu tak lah. Of course lah, of course. Tapi dalam rumah tu ada budak kecil. Okay. Jadi satu hari Allah macam gerakkan hati dia kan. Dia macam I don't know whether you all tengok ke tak. Satu hari tu anak-anak kita nangis. Tengok kat mana? Kat mana-mana pernah dengar tak cerita ni? Tak pernah. Anak-anak kita nangis. Jadi kita tengah nak sub ni. Ha. Jadi sini nangis, sini perlu, sini pun perlu. Betul. Jadi betapa Beratnya ujian heartless kau lah. Masa tu ujian memang berat. Berat daripada ujian kena tidur kat Changi. Betul lah. Kau faham tak? Faham. Tidur kat Changi tak berat sangat. Nak buat keputusan ni berat. Berat. Lepas tu? Tapi aku jadi heartless lah masa tu. Aku pilih inilah. Pasal kalau tak ambil ni, tak boleh layan ni. Betul. Betul tak? Jadi aku pilih inilah. So lepas tu happen berapa kali. Dari satu hari dia Tak, aku confused. Yang ni apa? dadah. Oh. Tek. Tek. Kan? Yang tu anak. Anak. Okey. So kau pilih yang inilah. Aku pilih inilah. Dia kan dia cakap dia heartless. Oh, heartless. Part tu. Iman kau Part tak tu. kuat. Iman Kau tak macam satu adalah. perempuan tu. Siapa? Nampak je kak balik lu. Siapa? Siapa? Siapa yang kuat? Macam laki aku ah. Macam yang suami kau cakap janda. Kira dah diseru Ini lah. ini anak. Dah diseru. Ni I tak nak. Ni I tak nak. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Toba. Okay, kita Dah diseru suami, tau. Dia seru-seru suami dia pun dah sampai. Marilah kita memperkenalkan suami dia masuk kat dalam. Dia tak nak. Okay, lepas tu ni part dia dah malu-malu lah. Dia dah malu-malu. Dia dah heartless lah. Malu lah. Tak Dia dah ada. heartless. Bukan salah. Dah jadi. Dia bukan heartless lagi. Dia dah macam cepat habis. Jadi Suami masa dah tunggu ni, suami dah masa tunggu tu, ni. Lepas after that tu kira satu hari dia terduduk lah. My husband dia duduk. Dia macam dia cakap macam Waktu dia kahwin dengan yang time dalam ni lah. lepas that incident kita nak pilih tu. Jadi Dali dia duduk dia cakap Dia pun pilih yang ni. yalah. Dia pun duduk pilih ni. Jadi after few time terjadi gitu. So dia cakap satu hari dia macam duduk dia cakap macam sial lah benda ni. So After dia keluar. yang hari yang kita nak kena pilih tu. Lepas tu happen lagi lah. Few times. Dia satu hari tu dia duduk dia macam marah over benda ni lah. Dia cakap kita macam sial lah. Macam kita pilih benda ni daripada anak-anak kita kan. So he yang kan realize dulu lah. Ya. Jadi kita again kita kira macam nak buang lah. Nak buang jadi kita sakit cubalah, lagi. Kita cuba yes. Walaupun hati dia dan saiz badan dia besar, Tuhan jentik hati dia sikit je. Betul. Betul. Cantik je guys. Jadi kita buang lah. Kita nak mainan ni kali kita betul-betul. Ni korang buat perjanjian antara korang sama suami isteri lah. Tapi mesti susah Tapi kan? sebelum buat keputusan tu, kira lepas kita dah baik, ada satu part tu aku nak main-main. Aku isaplah sendiri. Kuasa Allah dia dah keluar kerja, aku pun start lah bisnes aku. Sekali Bisnes apa tu? bisnes aku lah. Okey. Tuan menuai tu. Jadi dia patah balik. Siapa? Dia patah balik rumah. EZ-Link tertinggal. Jadi aku tengah kat dalam ni. Waktu tu dia tahulah. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi aku tengah susun aku punya kan. Strategi ni tahu mana ni macam mana kan. Wow. Sekali dia pun ketuk. Buka pintu. Garang betul dia cakap. Buka pintu. Cuba suruh dia cakap. Jangan aku tak ingat lagi benda tu. Buka pintu. Jadi kalau rasa aku nak buka pintu, aku sedut dulu. Oh, sedut dulu. Jadi kalau kena pukul, tak rasa sangat. Jadi aku dia pecahkan pintu toilet tu. Kau suka dalam toilet Kan. Sebab rumah aku tak ada bilik. Jadi Ya, sekarang ni takkan aku nak duduk depan anak aku tengok TV, aku duduk sebelah sudut kan. Betul. Make jadi- sense juga lah. Dalam toilet lah kan. Tempat yang paling elok lah. Elok sangat tu. Elok. Untuk makan najis. Alang-alang kalau lapar angkat yang najis tu makan. Kan? Sapu dengan roti pun sedap. Adalah satu kawan aku tu. Confirm lah dia ni ahli neraka. Memang pastilah. Walaupun neraka aku rasa sejuk sebab dua-dua ada sugar. Kan.
Okey, Jadi lepas tu aku betul-betul Dia dah pecahkan lah tu pintu toilet. Lepas Lepas tu dia dah kasi- pecahkan, dia panggil panggil aku Rizky. pilih. Dia panggil aku pilih. Oh, baik. Ni berat. lagi keputusan aku Ni nak dah buat hujan lagi. besar macam tu. Kau heartless lah. Heartless juga tak? kat ni tak halus lah. Aku Tak tak sanggup nak bawa title Oh, ya, janda aku dah lagi. duduk dalam macam kedai kopi tau. Tak apa. Aku dah tak boleh tak Kita nak si bawa sempoi. title janda lagi kan. Dah tak Jadi sanggup aku lah. tak halus lah. Kira kalau kau lagi 100 kali. Relax Kak, relax. Orang Ahli tak ada, aku dah neraka pagar, dia, ahli so, neraka sebelah dia. lagi. Kau dah pagar. Aku dah pagar Kau sini dah ada lagi. pagar, Syul. Ada. Okey dah. Habis tu? Jadi aku mestilah Heartless aku lah, pilih heartless. laki dengan anak. Kan? Kan iman dia dah kuat. Bukan Iman dah kuat dah tak sanggup nak bawa dah title janda. Kalau 3 kali dah JJJ. Ah. Kan macam terpaksa je. Jace. Kalau masuk lagi satu kali orang tu panggil aku Jahanam. Lepas tu nanti dah ni dia laki dia cakap, ni janda tak sedar diri. Jadi lepas tu yalah, lepas tu kita ni lah. Dah lah. Tak, dia dah pecahkan, lepas tu dia buat apa? Aku nak tahu lepas tu. Sebab dia panggil aku keluar. Panggil keluar, fight lah. Tak fight aku Asal terus kau jadi tak- suci lah. Asal kau tak nak fight dengan dia? Okay, lost lah. Aku terus jadi suci. Tak, asal kau tak nak fight dengan dia? Kalau aku fight dengan dia masa tu, steam akan hilang. Wah, bukan. Kau nak kena ingat. Sugar kau dia terdapat kaki suami. Tapi aku tak ingat dia tengah high masa tu. Oh, hi, ya. guys. Hi. Dia macam Ah, okay. Style. Yang ni kalau aku layan dia aku Dia dah pecah, dia panggil kau keluar. bawa aku keluar. Habis tu, Lagi Aku sekali. nak keluar, tak nak, Tak nak tak nak. keluar? Tak nak. asal nak? Tak, aku nak takut. Oh, takut. Ni kalau aku keluar bergaduh. Dah bergaduh dah penat nanti steam hilang kan. Betul. Benda kat dalam ni mesti kena buang kan. Betul. Confirm Tak. lah. Aku tak keluar. Nak keluar. Berbual gitu lah. Kat dalam. Dia kat luar. Dia kat luar, kau kat dalam. Dia tak masuk pun lah. Dia berani masuk. Amboi. Dia berani masuk. Dia berani masuk. Dia dah senyum adik. Balik kau siap. Tak lah, Itu time tu guys. Itu aku punya salah lah masa tu. Waktu anak dah berapa? Masa tu baru tengah on the way nak ngandung. On the way? way. Kau dah tahu Ah. On the way? Siapa on the way? Baby. On the way nak jadi nak ngandung yang second lah. Tak, aku anak first kembar. Kau tak payah tengok. Tak ada benda yang seram. Kau cerita. Aku first First kembar. kembar. Ha. Perempuan lelaki. Satu lagi tu perempuan. Lelaki atau perempuan. Ya. Lepas tu? Tengah on the way nak ngandung yang second tu lah. Oh. Gitu. So lepas tu terus insaf lah. Insaf lah. Alhamdulillah. Best eh? Terus Best. dapat Tapi dengar berjaya tu best. Tapi nak go through tu, berjaya tu, tu. memang susah Kita lah. susah. Kita bergaduh macam nak erat. Tak ada benda pun bergaduh. Alah. Sampai hari kita dah baik tu, kita dah jadi macam muflis. TV tak ada. Meja makan pecah. Sebelum ni adalah. Ada sebelum buang ni, rumah tu helok lah. Elok. Bila dah baik sakit je, kursi tinggal 2. TV dah tak ada. Semua ke mana? Bergaduh. Pecah. Ya. Oh, Orang dah kan biasa, the process orang dah lah. biasa fight kan. Wow. Baik. Fighter rupanya. Ting ting ting. Aku tak pernah pula nampak dia fight. Kata dah tahu lah. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Kenapa ni? Tak balik lagi? Aku tak boleh lah. Aku macam orang kalau macam provok aku mesti bikin ni. Okey lah. Am kau pun ni kan. Am robbery kan. Cuma mahu muscle. ASL. Tu dah ASL kan. Tak tahulah, saya takut. Nanti balik tolong belikan dia baju saiz M bang Bang, balik belikan M. Besok I dah boleh pakai M. Diorang buat I jalan jadi I dah kurus sikit I rasa. I rasa. Tak apalah. Dia sekejap je. Macam mencekik mengkeladak dia ni banyak. Ya. Okeylah. So yang karangan tu? Yang karangan tu, ni kan dia semua dah cerita dia. Ayah. Cerita dia. Part of it already. Part of it already. Jadi lepas mengandung yang Nombor second, 2 tu. tu kira kita dah bersih lah. Dah tak ada main lagi lah. Jadi So, barang-barang mengandung semua yang dah buang lah? Dah tak ada lagi. Habis. Aku dah jadi sesuci lebaran. Suci lebaran. Wanita yang paling suci, akulah. Cuci dalam debu lah. Tak ada debu. Tak ada debu. Debu tu kotor. Debu tu kotor. Tak ada debu. Dia bersih. Kau faham tak? Pakai lah podcast. Kalau tak kan. All the way tau ni. Titit. Dah kacik. Kita berbual 2-3 minit je dengar. Lepas tu dah clean. Dah clean betul bila dapat beranak yang last ni. Dia buat lagi. Tak.
Tak terlibat lagi tak dah no to drugs. Okay. Itu Guys say no orang to kata drugs. najis. Jijik. Muntah najis lah. Ni jijik orang cakap najis. Jijik. Aku tak tahu macam mana aku start najis. Jijik. 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 Dah sengit-sengit mulut dah kena nguak jijik. Jijik. Aku tak nak panas sebelah mata gini orang tak nak pandang Aku lagi. tengok muka kau waktu tu jijik. Aku elok je sapu rumah. Kemas. Benda Aku mahal. ibaratkan macam- Benda mahal. Tahu tak Kalau tak layan dia terbuang-buang gitu bazir kan. Bazir. Aku pun actually ada satu kawan nama dia Pau. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kita panggil dia lah. Dia isteri zalim. Dia isteri. Aku nak cakap kalau Pau kau dengar ni, Pau aku tak pernah cakap kau isteri zalim. Dia yang cakap kau isteri zalim. Dia bukan fight sendiri. Tapi kawan-kawan aku ni semua gigi dia semua bengok-bengok sikit. Dia belum tua. Nanti dia dah tua nanti dia tahu. Aku dah tua. Nampak ni. Lubang tu. Dengar tak? Ada Dengar. tai air batu. Bodoh. Diamlah. Kau cakap aku baik apa tadi? Kau ni apa ni? Betul. Cut. Part ni cut. Kau ni aku pun nak suci. Kau jangan nangis-nangis lagi lah. Dah habis apa cerita tu? Tak lah perlu. Belen. Aku dia panggil touch up tadi tak ada orang nak touch up. Order? Bang, order bang. Maaf ni hari banyak order. Ini banyak order. Tapi tak Lepas tu, sampai-sampai. Laki Ah, dia ni kerja tadi. Banyak order. Stack Masuklah, order. Stack order. Balik ni dapat. Sambal telur ada lagi. Sampai telur. Ada. Dapat Dapat. Kau macam apply FAS Kalau kau apply dapat lah. Okay, apa yang nak tanya? Ada ke rasa penyesalan dalam hidup kau lah? Masa dah Kalau diberi peluang untuk go back to go back time. Will you want to change or you appreciate this? kalau aku orang kasih aku choice untuk Choice. untuk wish benda kan. Aku nak wish patah balik dekat hari yang first time aku isap dada tu. Kau nak patah balik ke first time yang kau isap Yes. dada tu? Macam kau nak isap ke kau nak Pasal stop? aku nak jalan lah. Eh, Kalau nak isap lagi apa nak patah balik. tapi macam susah. Asal? So Because iman you're kau tak young, kuat. Siapa cakap? Aku juga lah. Aku berjaya. Okay guys, dia gaduh. Sekarang. Aku berjaya dah lama. Oh. Okey lah tapi dah menuju kejayaan juga apa. Okeylah. Kan, Lambatlah sikit. Tapi- Okay lah. Walaupun hidup 1000 tahun. Aku dah macam jadi muslimah tau. Sebab kiri kanan pakai tudung kan. Aku ni tak pakai tudung. Tapi it's not easy lah. It's not easy. Of course lah. Of course it's not Dia easy. Kau nak air benda tak? yang Tak nak. Tak nak. Dia benda yang sangat. Ada ke ada air? Ada benar? Ada kat side. Sikit air dari longan kau. Aku dah cakap dia ni main chillax. Lepas tu, kalau kenapa kau nak turn yang balik time yang first Aku tak nak ni lah. Pasal hari tu aku try dada ni. Pasal aku tak nak malu. Tak nak malu dengan siapa? Dengan kawan aku yang ajak tu. Oh. Siapa kawan kau tu? Ada satu K-Wat tu. Dengan K-Wat? Kewat lah. K-Wat. Jadi diorang memang masa tu diorang memang dah main benda tu tau. Okay. Jadi bila hari tu mak dia masuk hospital. Jadi Okay. rumah tak ada orang. So diorang isap kat dalam rumah lah. Jadi diorang ajak aku. So aku tak jadi kental lah. Betul lah. Tak. Jangan jadi Aku kental nak, guys. Aku mesti nak muka tak. Walaupun termuntah-muntah aku tetap sedut juga. First time. Kems. Ha? Kemaruk. First time tak nak malu, tak nak kena Tak kecam. Kan? Waktu tu dah kahwin? Belum. Belum first apa? Cherry lagi masa tu. Cherry. 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 Sekarang balut. Cherry egg. Kiwak. Dia luar cherry egg. Belakang kopek dah lah balut. Betul? So ya, kalau boleh turn back time aku nak pergi kat situ lah. So aku tak akan sentuh lah benda ni. Faham Faham? Okey Tapi lah. bagi aku macam mati-mati macam muskil lah. Asal? Tak akan berjaya. Kenapa? Wah tahulah lu punya orang macam mana. Itu yang orang selalu cakap. Pasal hidup aku ni daripada dulu memang aku orang kau tahu nampak aku je kan. Mesti kalau aku cakap aku tak isap orang takkan percaya. Actually memang betul lah. Mula-mula aku nampak dia kat Giant kan. Macam aku rasa ni bukan dia. Bukan dia. Orang sampai masa aku nak Pasal dah berubah tu biasa kan. nampak dia. Macam akhir ni aku cakap lepas lah. Aku cakap dulu kan. Bila orang video call lah apa. Memang dia, tadi kau tak ada tak lepas memang kau memang lepas semua. Aku tak ada. Apa? Apa? Apa?
Ada apa? So aku cakap lepas lah. Dulu macam mula-mula aku nampak dia kat jalan. Aku dengan lelaki aku nampak dia kat jalan macam Kak Nina. Kak Nina? Dah ada cahaya nur kan? Tak adalah nur sangat. Percaya je lah. Cahaya je. Okay Cahaya lah. je. Macam Janji tak dia cahaya macam kau gelap sekarang. Buka lampu kuat sikit. Lampu. Ke sana nanti lubang pipi aku nampak Itu semua lubang-lubang pipi dia ni semua ada makna. Ni bukti ni. Aku pun ada juga. Bukti jugalah. Tak ada. Dia suci sikit muka dia. Dia suci je bukan. Pasal dia jual. Dia gegel. Dia gegel lagi. Yeah. Laki boboy, dia gegel. Yeah. Macam itu. Tapi bila cakap terlepas lah. Bila mula-mula nampak dia macam, ni Kak Lina. Tu tak betul. Tapi kita satu kali tu ada group call lah. Kali aku panggil laki aku masuk group call tu. Dia boleh macam ni lah. Aku macam pelik. Hairan lah. Macam hairan. Macam, ni dia ke? Macam, Pasal dulu dah dia, kenal lama kan? Dah kenal lama. Dulu dia selalu rambut pendek je. Betul. Tapi rambut dia tak sekerinting sekarang ni lah. Elok saya. Dulu rambut dia elok. Dengan baju kan? Dengan seluar pendek dia. Berbual macam itu. Sekarang macam Syok suami aku lelaki lain masuk macam Tu dia macam macam gitu. Kan aurat. jaga. Tapi alhamdulillah lah. Kan boleh nampak lah. Alhamdulillah, boleh nampak lah kelainan dia Kan? Semoga Kekal. kekal hingga ke jannah. Jangan jadi janda bodoh lagi Sebelum lelaki kau cakap, biar aku cakap dengan kau. Betul. Bersyukur dengan apa ni. Yelah, aku Kalau Tuhan, bersyukur. walaupun badan besar, Tuhan dapat sampai jentikkan hati dia. Betul. Betul. Dalam tu hati dia tu. Tebal tu. Nak jentik Tengok tu sikit. makan dalam. Ya, tebal kan? Aku tu tebal. Kau selalu dengan dia takkan kau tak tebal. Kau selalu dengan dia takkan kau tak tahu. Tak ada, sekarang aku takut lepas ni dia nak pukul aku. Tangan dia dah gini dah. Dia suar gini tau. Dia suar gini. Okey lah kalau Jangan benda tu bang, terjadi. Aku pusing. Adik tangan bang. Pusing kamera ni Pak kau pula. Aku tengok dia dah kat basikal macam empuk aku kat sini. Aduh. Okey lah. Berapa minit? Ada lagi ke? Ada lagi 10 minit. Aku rasa macam tengah berbual kat rumah. Mama, kan macam kau cakap. Inilah Kita orang berbual-bual kata kat mana ni. sempoi. Kita macam berbual shopping mall. Kita sambung lagi mana? Mari kita sambung lagi. Ini sikit-sikit ciri dia. Dia belum sampai ke sini tau. Dia dah belum selesai sampai dah. ke sini tau. Dia sikit-sikit je. Dia belum lagi tudung dia satu sebelah. Dia tutup. Dia pakai sarung. Tak boleh. Tadi dia dah feeling bro sempoi tau. Kan? Si sempoi. Tangan kau macam Gini. tengok kamera. Cepat screenshot. Screenshot? Kau ingat kita live apa? Ya. Okey. Terus kau nak kata apa? Nak kata apa lagi Nasihat ke? Nasihat yes, actually. untuk Nasihat kepada viewers kita. bukan viewers, pada budak-budak yang kau tahu sekarang ni kan banyak Generation, kita dengar yes. generation lain rumah. Ya, generation sekarang ni memang orang ekstrim berani lah. Berani. Lebih pasal berani. Dulu kita mak aku- bapak beliak-beliak mata kan, kita dah takut Kan? Sekarang diorang beliak lagi buat. Tak, diorang lawan balik. Tak, sekarang aku bukan beliak mata je. Beliak mata, ketap bibir. Bibir aku kat koyak-koyak pun diorang tak takut ni anak-anak aku. Masalahnya kau ketat bibir tak nampak. Macam mana orang budak tu nak takut? Anak aku nampak lah pasal dekat. Ya, aku tak nampak. Daripada dulu kau ketat bibir aku tak nampak. Kenapalah kau ni? Mulut kau. Kenapalah Tuhan ni temukan aku balik dengan dia. Yalah, Okay. tu ni macam apa ni, janganlah cuba-cuba benda-benda ni. Walaupun time-time korang ni dah wasted lah. Ya, betul Exactly. Pasal dulu time-time kita masih boleh dah cakap dah kita masih boleh duduk bawah blok. Boleh shake nak mungkin kat bawah blok tu. Zaman korang ni macam korang nak duduk rumah macam wasted kan. betul. Nak pergi nak shake kat kelab pun tak boleh. Jadi tak payahlah buang-buang duit. Tak adalah shake sampai kat bawah cashier. Kan? Cashier. Bawah cashier busy tau. Sangat merugikan. Benda tu dah lah mahal. Lepas tu nak duduk rumah, tak ada pemandangan. Lepas tu tak dah habis mahal. Dulu kena tak mahal maki pula dengan sangat. mak lepas tu. Dulu tak mahal sangat. Dulu boleh kredit. Sekarang macam sekarang. Sampai tak bayar. Orang yang tengok ni mesti menjumpa aku yang kredit tu. Yalah, it just macam wasted lah pada aku. So Okay guys, take note. jauhi. Say no. Jauhi dadah. Gini.
jauhi najis. Gitu. Okay lah, memandangkan kita ni dah jemput Dah dia kacip. sebagai guest, kita pun dah kacip. Okay, dah Kak, ke laut. boleh tak kau sebutkan nama penuh arwah mak kau dengan bapak kau? Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah arwah mak kepada aku. arwah mak dan bapak kepada Kak Rina. Betul. Rusmina binti Ali. Oh, Rusmina binti Ali. Kamera kat sana kat sini. Tak biasa dah, malu lah. Lah. Segan lah. Rusmina binti Ali dengan Abdul Rahim bin Abdul Rahman. Okay, kita sedekah Al-Fatihah kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Thank you semua. Okay lah. Kita kembali selepas ini. Kita nak buat magic. Okay? Golek. Kembali. Kau dari mana lompat tu? Tinggi tu. Tinggi tu. Alright. Okay guys, itu kira penghabisan lah penutup lah kira kita kasih tutup. Tapi Betul. real loh dia punya cerita. Confirm. Actually bila yang dia Italy, tu apa dia? Italy. Italy? Italy bila Italy? aku dengar dia, bila kita baca dia ni aku kurang faham. Tapi Okay. bila dia dah faham walaupun that short start yang dia explain pasal prison tu actually real loh. Ah, Real. kena aku pun tak nak lagi Tak aku ada duduk. lagi. Dia macam kau dah bernyanyi dengan dia Kan? kan end up Lagu apa tadi? Lagu apa? lagu apa tadi? Hero. Hero lagu apa? When the Hero aku tahu kat Boki je. Celine Dion. When the hero comes. In the darkness and salah. highway. Macam mana? In the darkness and highway. Salah lagu Salah. Ini Hero. Sorry. Scam. Hero lagu Mariah Carey betul Tina Mariah Celine Carey. Dion lah. Ha? Mariah Carey. Mariah Carey Siapa pula. Carey? Tadi aku dengar Celine Dion. Carry siapa? Carey siapa? Tak tahu. Carry on. Carey on. Okey. Okay. So itu special episode kita. Betul. InsyaAllah kalau sambut Amin cakap laki dia nak nangis. hai. Tapi Amin walaupun cakap. this episode tak banyak seram dia tapi actually Banyak dia pengalaman punya- lah. pengalaman dia Betul. pengalaman yang seram dalam hidup. betul. Ah. Actually seram juga apa yang dia Untuk lalui. aku kalau go through benda sama aku rasa aku tak sekuat. Susah lah. Tak Lagi sekuat tu lah. and it's true lah nak keluar daripada life of drug ni memang kita open lah Betul. daripada life of drug ni is very hard lah. Kau pernah apa? Ya, aku pun 2 kali bodoh kau tengok. 2 kali main bodoh. Ha. Macam sama je bodoh je. strong. Jangan, Kawan aku dah boy, 10 aku tahun. tahu bodoh tu free, jangan ambil semua. Betul, kawan aku 10 tahun jumpa aku balik sekarang dia terpanjat tau. Aku tak naik, badan aku tak naik. Aku Kau cakap masih memang, masih Tak aku ada? hari-hari. Masih? Hari-hari. Dah sebati. Tak ada bakar, cocok. Halo CMB. Tak ada guys, tunggu rawannya guys. So jauhilah dadah guys. Betul, jauhilah dadah. Ingat orang-orang yang tersayang. Jangan salah statement. Aku kepala otak dah ingat salah statement. Apa statement kau dah Yang kasi? tahu naughty. Okay, jadi kita tak ada nak mengenakan sesiapa-siapa lah yang korang yang tengok Betul. ni. ini Harap semua semua- pun terhibur dengan cerita yang diorang dah Ambil ni, Eh. ambil ibrah. Ibrah. Bro. Tapi memang gila babi Syah si sempoi kita. Memang Confirm. baik ada orang punya first. First episode kira macam dah lama bikin tau. Macam cerita yang tak betul sebenarnya. Penat lah actually. Kasi diorang dulu lah. Rasa apa kita rasa 10 episod lepas. Kan? Baru satu. Baru satu. Wah. Tak ada. rasa. Diorang kena orang yang kenal. Kena yang tak kenal. Oh, bring it on. Amin cakap bring it on. Okay. Tapi sebelum kita end, tadi kita lupa suruh baca doa. Tapi tak apalah, nanti kita suruh editor masukkan kat Doa ending. yang mana? Kita berdoa lah first. Ada apa? Ada. Tadi dah Oh boleh. boleh Okay sorry. Dah lama, dah 2 bulan dah. Faham. Tak ada, kau tak baca kan? Lepas tu kau tak tahu. Ingat. Ingat? Ingat? Of course ingat. Okay, ingat, apa? Inna atana kal kautsar. Ha. Fasoli li rabbika wanhar. Ha. Inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillah. Amin. Tak payah. Cuba. Okay. Okay, pada next Tip dah nak habis. episode. Okay. Pada next episode. Untuk kira ni akan keluar sebelum By macam biasa every Thursday. The latest will be by next Thursday lah. next Thursday. So kita punya night walk. Yes, Akan aku nak ada. promote Yes. pasal night walk Silakan, actually. Night walk. Okay, night walk kita akan bersambung balik pada Minggu depan. Minggu depan. Kira Kalau ikut minggu sini- ni lah, minggu ni.
Minggu ni betul. Time video keluar is minggu ni. Yes. Nama Nanti peserta. kita akan update dekat Okey. kita punya TikTok. Yes. Korang jangan lupa follow, like, share, subscribe segalanya lah dekat kita punya TikTok. Macam biasa. YT, IG. Yes. Yeah. Nak cakap Facebook kita tak ada. Facebook tak ada. Alamak ya. Facebook. Cik. Tahun 1950 buat dah daripada kita. Aku Buat macam betul, nak buat betul, selipar buat je betul. buat. Buat macam. Okay. Okay, anything from you? Okay, daripada aku sekali lagi thank you Rina for Yes, coming, thank you. for Thank you. giving your time to us. Cerita dia agak sedih. Betul. Standby Standby tissue. Aku nak elakkan dia nangis tapi dia dah nangis kan. Confirm nangis Tapi- je. Dia tapi melibatkan dalam ibu seorang yes, ibu. correct, yes. Kau masih ada ibu bapa? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Aku masih ada Quran. ibu bapa. Jadi aku terus terang cakap aku belum bersedia nak lalui itu lah. Betul cakap. Walaupun yes. aku ada kawan-kawan yang ibu bapa dah pergi. Jangan nangis. Kita tak Tisu. tak. Oh, jadi tadi kau ambil tisu pasal tu lah? Ya. Oh. Aku ambil tisu untuk kita punya guest. Faham. Tapi pada Sorry time lah. aku datang tisu dia dah. Tadi aku tengah buat editing. Plastik dah baik. Neri malam apa ni malam. Pada aku macam kita walaupun kita sebagai member kita advice kita tak tahu apa yang diorang rasa tau. Yes, Tapi correct. memang tu cakap aku belum bersedia lah. Betul. So hargai ibu bapa bila masih ada guys. Betul. Yes. For you? Dik? Anything Zik? Terus sikit aku Aku last. Oh ya, host. Yeah, Lupa. Okay lah, pada aku tak ada nak cakap apa-apa banyak lah. Tu lah. Maklum lah, dah lama tak cakap. Ada ini baru betul kacik. Ni Okay guys. kicap ni. Kalau ada cerita sedih, cerita sedih kau tengok salah tau. Cerita sedih, cerita seram. Jangan lupa email kita at sharemethehorror@gmail.com. Yeah. Ataupun kalau korang malas kalau boleh WhatsApp dekat nombor browsing point kita 8508-7108 guys. Ting ting. ting, Mesti ting, keluar ting, tak? ting. Keluar bila editor Ataupun kau boleh kawan-kawan siapa yang ada kita punya social PM Betul. je. Yes, betul. Boleh, Okay, guys. boleh. Send je. Jangan takut-takut. Antara kita semua. Siapa-siapa Siapa-siapa pun pun boleh. boleh. Aku ada ni tau. Apa dia? Cerita seram nak share ni. Okay, sebelum last tak last lah. topik. Aku share pada next episode. Next Nak tahu episode, next episode lah. Hint sikit. Pasal Hint. Hint dia pasal cerita hantu lah. Betul. Tapi tunggu next episode. tapi apa baru lalui ke? Baru lalui. Okay guys. Baru Betul-betul baru lalui. Confirm. Okey. Kat rumah? Ya. Okay. Recently lah. Kita simpan, Itu kita short je actually. Short and sweet. Kena share dulu. Okay, short one. Share lah. Short one lah sebelum habis ni sebelum Cukup, terus. masih cukup timing. Okay, recently baru beberapa hari lepas aku tengah baring kat dalam bilik. Tengah baring dalam bilik ni Bilik seorang lah. kesorangan, rumah kesorangan. Currently lah Ya, staying okay. kat Yishun. So tengah baring ni biasa aku punya tingkap aku ada blind. Okay. Blind belakang blind The kau beside the akan door one or your room one? bilik ni. Okay. So blind mesti akan cover dengan kain. Okay. Jadi dia gelap sikit asyuk lah. Faham. Okay, pada hari tu tak on LED lah kira. Okay. Off LED. So tengah buat hal sendiri lah. Main phone sekali dengar tuk kat tingkap ketuk tau. Aku terus ni betul kan main-main dengan aku ni. Dan tingkap. Ni apa malam Malam aku tak ingat kau apa tapi malam ah. Painter Lewat malam. kot. Painter kau lewat malam. Aku punya suspect painter pasal blok aku tengah bikin Kan? ni Mana lah. tahu painter tersangkut ke? Aku silap. Tak ada apa-apa geng. Lepas tu aku Kau buat silap? bodoh. Silap lah aku punya tu. Tengok tak ada apa-apa. Buat bodoh lah. Tak Aku ada. ingat macam Tak ada, kau orang bila- campak batu apa. Kau bilang viewers dulu kau tinggal tingkat berapa? Tinggal 4 guys. Tinggal 4 Sekali aku pun buat bodoh hal aku sendiri lagi. Dia buat lagi. Aku takut lah tapi tak nak nampakkan sangat. Tapi handphone tangan dah standby message kat group. Guys ada orang ketuk tingkat bilik aku lah. Tu aku dah lost. Dah takut kan. Handphone dah type off. Kau boleh tidur? Tidur. Aku dah seorang kat rumah dah takut. Boleh tidur kalau takut. Kau takut boleh tidur? Tidur. Kau boleh tanya ni. Tanya tu. Aku rela tak serius. Aku rela kena campak bom. Tu orang rumah. Yes. Biarlah tidur dia- tidur je. Isteri dia tahu. Dia tahu Biar ada orang pegang yang punya kaki. Kau dah ceritakan Bi. Dah. Kalau nak tahu tengok balik episod lepas. Ada like episod mana? Kino. Oh Kino. Betul. Okay. Betul. Nak tahu tengok episod lepas. Oh kau ingat Ingat. Aku memory dah full lah. Memang kau kalau explanation pun tak full. Jadi guys, pada supporter kita, actually aku baru habis reservis macam korang tahu kan. Apa tu? Reservis.
Jadi aku Apa tu? shock. Aku punya kawan-kawan juga ada kawan-kawan camp aku. Kau tak payah nak buka cerita tu kat sini. Tak ada. Tak ada. Kau tak payah buka cerita tu kat sini. Okay, aku tak cerita tu lah. Cuma aku nak korang tahu korang ada fan lah. Oh, Korang ada orang yang Cupi bukan aku. Azri pun ada. dia ada eh? Azri pun ada juga. Cupi ada fan. Aku shock lah budak-budak camp aku kira Ah. ada juga suka korang. Alhamdulillah. Tapi guys, korang nak tahu apa yang korang cakap, diorang tak macam tu pun. Okay? Actually aku pun terperanjat lah. Kau cakap pasal benda tu kan. Aku macam pak mana Pak itulah. Dalam hati aku cakap korang belum kenal siapa dia. Betul. Tapi example ni tangan aku ada cicak ni. Eh! Ini actual dia. Apa? Hasri, jangan lah. Dia punya trauma masih ada. Trauma dia sampai gini tau. Tak boleh, trauma dia masih ada. Trauma yang kat lorong ada. Sampai sekarang. Dia ni lah. Tak boleh. Okay lah. Tapi tadi time recording kau ada perasaan apa? Belakang. Sofa tak ada. Tadi diorang tengah ketawa-ketawa belakang tum. Dalam, kat dalam. Orang macam dalam. guys, belakang kita kosong tau. Rumah kosong. Kosong, Kalau yes. tu rumah. Tapi kita tak nak trespass, kita haus. Aus. Dia punya Guess vibe kita dia cakap. ada actually. Itu baik. Vibe Walaupun dia kita kat luar, tempat dia ada. penuh misteri, creepy, tapi kita tetap steady. Steady, kena steady Yes, guys. kena steady guys. Okay guys, last meal. Kata tu host. Dah. Dah, Ada mami. cukup. Alhamdulillah. Dah macam bak rama pula. Boleh tak kisah. Okey. Kepada Kak Rina, terima kasih. Dan kepada kedua ibu bapa Kak Rina, insya-Allah semoga rohnya dirahmati Allah dan bersama orang-orang yang beriman, insya-Allah. Amin. Amin. Okey, terima kasih untuk tonight. Yeah guys. So, we will stop it from here. Untuk ini episode, watch out for our next episode and we are back guys. We are back. Jangan lupa subscribe, Like, Share. hit bell notification. Alright. Ting 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 ting. Tagline apa? Cepat Tagline follow apa? kau ni. Tempat penuh misteri, Creepy. tapi steady. Alright, it's a wrap guys. Ciao. Bro, Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau go